DJI Mic Mini. Jadi pagi ni kita ada dalam kereta. Saya tutup tingkap ni, pasang aircon, so bunyi kedap sikit lah. Jadi kejap lagi kita akan try kamera dekat luar tingkap dalam keadaan kereta bergerak lah. Sebelum ni kita buat video kamera dekat luar, tak ada DJI Mic Mini ni. So bunyi angin memang kuat lah. Tali air 3 sekarang ni kamera dalam setting super night mode. Sekejap lagi kita akan record kita punya suara lah. Okay, ni dia. Mari kita tengok lah bagaimana keadaan dia. Oi, kat luar hujan lah. Oh. Okay, itu view ya. Kat tepi ni sawah padi. Boleh nampak tak burung? Tu dia, burung terbang. Okay, ini view dekat kawasan sawah padi lah waktu pagi. Sekarang ni pukul 7.04 Ini view aku pergi sekolah lah tiap-tiap hari. Okay, inilah antara sebab kenapa aku tak nak pindah. Lama aku duduk kat Seri Gambut. View kat sini memang cantik lah. Tiap-tiap pagi inilah rupa dia. Ya, kita akan nampak sawah padi. Tu kat ujung sana tu adalah, daripada sini aku boleh nampak matahari naik lah tiap-tiap pagi. So sekarang ni aku tengah record kamera kat luar kereta, menghala ke depan, ni menghala ke belakang. Ini view dia lah. Dah lah lalu sawah padi, sekarang kita lalu sungai pula. Pot terbaik lah, pot yang orang suka berhenti untuk ambil gambar. Aku pun biasa berhenti sini kalau aku kayuh. Jadi ni dia. Memang cantik lah untuk buat